Dalam banyak-banyak kuih, kuih yang satu ni wajib ada di pagi raya. Mula-mula kita kacau butter dengan gula sampai sebati. Lepas tu masukkan juga telur dengan esen vanila. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kering. Pastikan semua bahan ni diayak terlebih dahulu sebelum kita masukkan. Jangan risau, semua sukatan akak dah letak dekat caption. Bila dah siap tu, kita bahagikan dua adunan. Satu kita letak coklat chip dan satu lagi kita letak matcha powder dengan white chocolate chip. Bila dah sebati, masukkan adunan ke dalam plastik dan bekukan. Tujuan kita bekukan ialah supaya dia lebih mudah untuk dipotong dan tak kembang bila kita bakar. Bakar pada suhu 175 selama 12 ke 15 minit. Dan dah siap. Jadilah satu lagi resepi kuih raya kita, cereal cookies. Seriously, korang wajib cuba resepi ni sebab sedap sangat-sangat. Saiznya yang cute ni tak sedar habis satu balang. Dan yang paling best bila kita makan dengan susu. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.